kata tempat teh kita ada juga Kak Yo ni. Di ngebeng atau sira di Jahar Kak Yo. Oh. Suka dengan wang sai thong dah ni Kak Yo. Oh, tengok ni. Comel-comel. Ni Kak Yo. Oh, kok dah. Assalamualaikum Kak Yo, abang-abang dia. Hari ni Kak Sali duk mana ni Kak Yo ni, tengok ni, lek belakang ni. Oh, gunung ni. Ha, kita duk mana abang dia ni hari ni ni? Lah ni kita duduk di Sira atau Gebeng. Lepas tu dekat dengan Batu Go juga sini ni. Ha, hari ni dia nak bawa Kak Sali pergi kano ni. Hari ni kita nak pergi Kak Saling pergi di Air Tujung. Hok tak biasa tengok lagi sini lah. Oh. Kalau ada tak royak tu dia motor setung lah sini tu. Oh. Padahal Mahita. Ha deh. Kawasan Jahar sini. Kalau tak royak tak tahulah kata kawasan kita ni ada tempat subur, ada tempat molek deh. Ha, tak kena pergi jauh. Ha, duk di Jahar, kawasan Jahar ni ya Kak Yo. Ha, nak molek taruh mana, Air Tujung dia nanti tengok Kak Yo. Lepas tu jalan nak payah ke mudah. Ha, nanti tengok. Jalan tu payah sikit. Oleh ke demo duk Giriwi tu yo belah lek nu. Belah lek Batu Go lek nu. Ya ada nak supengah ni juga. Tapi sini tu oleh ke kita masa tak biasa pergi lagi lah. Kak seorang mula-mula ni. Jadi. Pisik sikit lah deh. Pisik sikit. Pergi kat ni? Pergi kat ni. Ha, okey, pergi. Ni kalau kita duduk atas tu atas tinggi tu Lepas tu suluh dek tu. Oh, molek deh. Ni tu dek rendah. Pas nak Fort Tino mari lagu mana sini tengok tu. Itu tak naik 6 lah. Malaikat dia di jalan sungguh apa? Naik perang bawa lah. Orang yang angkor no. Ha, duk kita sampai dah ni. Oh, molek sungguh gunung ni. Oh. Pasal apa kita haluh lalu dah nak ke gunung. Oh, dah haluh dah. Jadi jalan ni payah sikit lah. Tak ada pia duk mari lagi deh. Ha, jadi pok-pok yo. Nak mari kena ada orang tempat teh bawa mari. Ha, hari ni pecun pai sikit weh. Bang pohon neru duk bang ni. Jadi jalan ni hok pok yo juga ni buka jalan ni. Ya asal jalan ni tu jalan demo buat tu jalan tu air tu. Lari apa jalan air pahit dia. Ni tu. Oh, pahit dia tu. Aduh. Ha, itulah tu. Pas nak orang tak kenal orang masuk tak kenal ambil tak ada review tu. Jalan tu tengok ni. Kita pergi review Pak Sene dah. Padahal nak sapa Pak Sene tu Hello. Kalau ada jalan masuk ni comel deh, buat batas buat apa. Jadi mudah masuk. Dia tempat molek dah. Cuma ke jalan nak siapa? Tempat kita ni molek banyak, tapi tak ada pia nak orang panggil tak ada nak partner. Kalau ada punam kantong tio dah, partner bek ni dah. Jaya mah itu dak. Ya dah. Rakyat jalan ni dek berapa kilo ni? Rakyat jalan ni dak lepek berapa mi? 12 nek mi, apa mi? Komak-komak 500 mik. 500 mik dak ale 12 nek tak 12 nek. Ni air lu jenis. Ha, air ni. Ni air. Oh, ni air gunung ni. Oh, comel air. Tengok. Ha, tapi kena pergi kat ni Kak Yo. Mari. Ni. Air ni. Ni. Oh. Air ni mari pada atas ni juga. Ada atas tu. Air ni nak mari tak tahu tu mari mana. Nu, kita tengok you mari mana tadi. You tu buat dalam gunung blup ni. Air ni. Kita tengok ton 6. Ha. Pucuk air tu mari mana. Ha, ni. Nak bawa we tengok. Ha, ni. Ni nak masuk jalan payah dah ni. Ni nak masuk jalan payah dah. Molek tak kelang weh. Lagi putus lipat tu.
Kak tengok ikan kat tu. Ikan apa panggil ni? Sia tu. Jenis ai. Oh, ajar ni hari ni kosong ni, helak ni. Helak. Mana? Oh, jenis air. Oh, lek ai begini. Tu anak ikan tu. Ha. Duk luar nu sat ni panas-panas. Mai kok ni sejuk selalu dah. Ya. Ning masuk alai bayar dah kak ni. Ha tu. Ni masuk alai bayar dah ni. Mula dah. Ha, mula dah. Nu tim ngan yak derek lek laki nu. Ha, dengan keni, dengan bekal. Kena wingat dah lah ni. Jalan tepi-tepi tebing gini. Sini dah kita ya tebing tu. Mai sini ni. Jenis dah. Oh, ikan tu. Mi ikan mi. Ya, bedek eh. Oh, ikan. Kalau tempat sejuk-sejuk gini golek ke ada pacak. Pacak ada dak sini ni? Tapi tak ada. Tak ada dah. Tak ada. Ha, tak ada tak apa. Ha, tengok tagilah ada tak ada tu. Oh, licin. Ha, tu lah tu orang bawa licin tu. Ada. Pipa tak ada bunga, tak boleh kacau. Budak konten juga lah. Jenis hijau tengok ni. Son. Oh. Nak pengkayu ni. Tengok pengkayu ni. Peluk tak siapa. Hampa ni. Tahu? Tak kerti lah bukit. Hang apa ni panggil ni? Besar tengok. Kalau Tiup tahu. ada ni. Aduh. Nak tahu kayu mubar apa tu? Lakoh air kali lagi ni. Oh, air pun jenis sejuk. Ni pang kuih ni. Lewat-lewat tika. Tengok ni, batu hok yang ngekoh-ngekoh ni. Ha, ni jadi gelar-gelar gini. Tuh. Ha, ni. Kau batu himpun ni. Tuh, dia tengok dekat dah. Ni kaki yo. Kaki yo. Kaki dia. Ha, ni. Bismillah. Ni Kak Yo. Oh. Ni. Kaki yo. Ha, ada lagi lah atas tu deh. Tubuh kat tahan, tubuh kepala kat tahan tu. Ha, ni namcim saja. Ha. Ha, ada lagi. Oh, hok ni pun molek dah ni. Ai jenis. Oh, ni setepak lagi ni Kak Yo. Ha, ni. Sapak atas ni, sapak tu. Tengok tu molek tu. Mi. Oh, Kalau kita jenis. pergi kat tu buat apa tu? Ah tujuh hok kerung tu hari. Sejuk ni. Sejuk Kak Yo. Okey. Segar dah pergi dia. Gue nak tuju Sebab kita nak dah. sejuk tu. Ya Tu tu. molek tu. Dah pitah gapo tu? Boleh. Ha, ikan do Kak Yo. Mana be? Boleh tak? Gapo? Wah, boleh ikan Kak Yo. Ha. Ikan tengah. Ikan tengah. Ha, ni. Tengok tu. Igak dengan tangan yo. Ha, tu igak dengan tangan sok-sok Kak Yo. Ada lagi dah aku nak peluk lagi. Ha, ada lagi. Oh, kita orang ikat sali gini dah. Ambil dia. Ha. Tengok. Ada lagi tu. Tengok ni. Wow, tenang.
Tempat subuh gini Kak Yo. Seekor lagi. Seekor lagi. Teka lagi. Oh, dapat dah. Jadi. Pakai tangan Kak Yo. Tak ada pakai gapo dak ni tengok ni. 2 ekor dah. Tuh. Ada lagi. Ni tak ada takto gapo ni. Sok-sok selalu dah ni. Malu ke duk pedih. Ikat tangan saja ni boleh ni. Boleh pula. Ada sikit. 3 ekor dah. 3 ekor dah. Dah lagi. Tak ni boleh ibu, ni bapak dia, ni anak dah. Kalau ya ikan apa ikan keloh. Ikan tengah. Kalau nak cari tu kena cari tempat subuh benar lah. Tak ada lah kalau nak cari. Kalau ikan ni ada, makna kata tempat tu subuh. Kalau kita cari, kalau kita tengok tempat dekat pula, cara dah. Tak ada dah. Ya ada kat bukit-bukit dah. Pitah-pitah boleh ikan buat ya. Ni nak ayat tu ikan keloh. Ikan keloh, ikan ni kena jagalah sebab nak boleh ada tu pun payah juga lah. Payah duduk tempat subuh kita nak lepas kelik. Tengok ni. Igat nak tengok ya ni. Nak cor ni atas menampak kita dah sungguh. Ni. Lepas tu igat pun tak payah ni dah. Igat lah ayah ni lepas betul. Jangan tengok ya bening. Tak payah kena tamcai sikit saya. Tamcai sikit saya. Hai, nak gimana? Okey, lepas dah gila nak gimana pun. Gagal ikan pulak tu. Tapi kita sekir sini dah. Dia tak licin ya. Ni ya. Nampak tu super licin deh. Yalah. Tapi tak licin. Tak licin. Tak licin lagi kat sali ke bawah. Ni tengok ni. Siput dah deh. Siput. Ni Kak Yo. Dia siput ada subuh lah. Ni. Golek ke ya jadi cak karak gitu. Hok ni nak jadi hitam kelabu gitu. Ni. Batu cak tak supon. Ni tengah-tengah dah kan ni. Nak sapa dah. No. Oh, dekat dah Kak Yo, dekat dah. Ni Kak Yo, sapa dah ni. Tuh. Oh. Molek weh, kena lakoh ni. Ada lagi. Ikut mana ni? Ni, naik tas batu ni. Ni Kak Yo, sapa dah ni. Oh, molek tu. Lebih kurang dengan setunya deh. Cuma kan nanti orang mari patana yo ni. Ni. Lepas tu yo jalan payah. Nak masuk payah. Kalau demo sipe jalan masuk tu, mari jadi mudah. Okat demo mai jalan lah tengok ni molek ni. Tak kena pergi jauh sampai setun. Sini pun molek juga. Kau dekat dengan kita ni. Tu. Sini tempat cut. Hak kita duduk buka klik sini dah ni hak tempat. Bagi kalau mari tak apa sini sepanjang tak air dah. Situ yang molek lagi dah. Lewah ni molek lagi tengok ni. Tempat itu tempat turun ni sini. Tempat molek dah ni deh. Sini. Kena ambil gambar situ baru gari molek deh. Signature dah tu situ tu. Signature dah sini dah. Kalau tak ambil gambar situ mari tak sapa deh. Tu. Jangan pergi akal dia, akal. Mana ni? Tu. Oh. Sejuk molek deh. Ni terima kasih tim ngan awak hari deh. Tu jadi Kak Yo. Bagi sini tu 6 hari sekali. Nampak setengah licin tak licin gini. Batu dia gasak.
suka dengan wang saitong dah ni Kak Yo. Oh, tengok ni. Comel-comel. Ni. Ni puas hati lah boleh mari deh. Ni abang dia nak pergi tengok mata air deh, pucuk air mari di mana. Mari. Turut mai Kak Yo. Oh, siap lah kena ada. Sesak hari tu kalau mari orang tak kenal sini. Nama kulit tak boleh. Tu ingat weh licing ni. Tu hok tu gimana? Hok ni kan ni? Kait ni. Hok ni kan ni? Kalau turut jalan ni tak ada jauh mana ni masuk ni. Dah. Dengan kita naik sekar itu deh. Letih sekar. Tapi payah sepang jalan, kita jalan semuk. Kena duk mari gigi bukit gitu Duk turut pagi air. Kak Yo ada gua juga tu. Jenis air. Tengok ni. Ikan pun ada tu, tengok tu. Air pun jenis deh. Kita tengok beg tu nak jadi hijau lah air tu. Jenis hijau tengok tu. Kalau pecah panas ni jadi molek lagi ni dia jadi cerah pada ni lah. Ni dia teduh. Dalam mana ni dia? Kau ni dalam tu kuat. Buat tak awak. Ha? Buat tak awak. Pakai awak tu. Tak awak. Ni jenis tak jenis tengok ni Kak Yo. Bukan mamu tak ada lagi kita doktor ni. Kak atau tengok hok molek-molek, air molek-molek situ ni ya. Kak tu mari sini dah. Ada oleh gunung tu. Ni atas suk dah ni deh. Atas suk dah. Oh ni. Kolek air dah atas nu lagi. Tapi kita tubik pada gunung ni. Itu tubik gunung ni, tubik lubang tu. Tengok, tubik kat ni. Tu. Pas situ. Lepas tu talian ni lah Kak Yo. Jadi. Tu anak udeh. Okey. Udeh Kak Yo tu ngak. Lubang gunung ni. Nampak tak tu? Lubang gunung tu. ni. Banyak ikan tu. Ni anak dia jenis. Tu dah. Jadi kan. Lihat tak? Kita sapa dah tempat mata air ni, lepas tu kita nak makan kafe. Yo. Kita ada pemuda kita mari. Kena teka lah ni deh. Kena teka. Saat ni nampak berikan ni pemuda ramai mari dak lin mari nak buka kafe. Mana buka kafe. Ni sabit pun ni bawa dengan kening apa siap ni Kak Yo. Orang cari kayu pi pun duk cari dah tu. Duk cari dah. Kita bagi tugas dah pok yo. Mari ni. Orang ngaru kafe ni. Bayar kad Kak Yo. Tu. Ni boleh dah ni kafe ni. Makan kopi tepi air tujung gini Kak Yo. Oh, bayar kad molek. Ni. Relax dulu lah sama Tara nak turun deh. Panas gini. Bismillah. Tak boleh gaduh, nepus mulut. Raka, tu medai, tu medai. Jom. Buat go on wah. Go on wah. Mana tu? Duduk. Kesedek Kak Yo tu. Bawa motor saka naik bukit ni. Motor saka lagi dah lah kau. Saka sikit gear bayar weh. Oh, ya pakai kafe Berung. Kafe Berung. Kafe Berung buat untuk Berung. Buat kafe. Dua sudu lagi tak apa. Dah. Buat apa? Bismillah. Kau molek. Biar ni. Ni. Oh, stiker mai mana ni banyak ni. Ni. Pak Wahid camping saja ni berkali deh. Tak ada pandai tepek dah. Bek kalau nak tepek hak lain beli bekas lain pula. Tepek saya dah. Ni. Kain itu sikit dak. Bismillah. Sedap ni. Sedap bet sejuk. Tengok bekas sosok. Tak boleh tinggal stiker. Tak ada kosong lah deh. Tu. Ada belakang stiker. Pengalaman. Nak tengok besok gimana ratik tengok ni deh. Stiker. Tengok ni. Pengalaman gimana ratik duk mana ni Tengok ni. Stiker di gelas ni. Mujur abang dia wak ri deh. Ni. Ada channel duk wak juga kan? Ada wak leh-leh gitulah cara kita tu.
Cang Facebook, tak ada pakai Facebook dulu dah. Kalau nak titang alam mohito tu, pegang kita berdai ikan, lepas tu ayat 7 baik ni boleh. Facebook Awan Tok Imang. Nanti kita nak letak sini boleh lah. Okay. Pergi turut dia deh. Ya. Walau TikTok, YouTube pun ada. TikTok, YouTube, Facebook. 3 dah. Lepas tu hijau biasa ni duk yang ditakong. Taklah kamar, boleh lah. Kamar nikah tu. Ada event gapo deh. Pukul ramai nikah gapo, nak necang pukul ramai, boleh lah deh TikTok dia. Nanti kita nak letak nombor sini kat yo. Ya. Dia dah buka klik mula-mula gak awal rumah kita gitu. Ya. Kita nak pesan ni lagi. Ya. Orang mari sini, kalau tak ada orang tempat tek, kita tak nak enam lah. Tanya tak lah ni jalan baik no. Dah. Kak yo tengoklah dalam gambar tu deh, dalam video tu jalan payah ke mudah. Lepas tu kalau orang tak camnan jalan ni tak boleh marilah. Kena orang tempat tek bawa mari deh. Kak Salim mari hari ni tak apalah, set-set dia bawa mari. Jadi mujur juga deh, betul le peluang deh. Ya. Boleh mari juga. Orang mari sini, kalau mari boleh sini, ikut di mana-mana lah. Kalau tempat ai molek-molek sini, kita buat klik sapah tik. Jaga kebersihan deh. Ya. Hak tu hak penting kali. Tempat molek-molek, nak tak molek dengan tangan demo juga. Nak molek pun dengan fok demo juga. Ya. Okey. Molek kat yo sini molek sungguh. Jadi